Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan channel saya Maulan Hanafi Channel. Okey guysku, hari ini kita bawa abang, adik, mami. Okey, kita pergi dekat perhentian Island Resort dekat sini. Jadi sekarang ni kita nak balik dah dekat Ocean Blue Cafe guysku. Kita lalu kot ni. Jadi kenapa kita minat datang dekat perhentian Island Resort ni guysku? Sebab apa panggil, memang tempat sangat-sangat menarik guysku. Salah satu tempat untuk orang snorkeling guysku, untuk tengok turtle ataupun penyu dekat sini guysku. Pergi makan dulu. Okey. Jadi macam ni lah perjalanan kita nak balik ke Ocean Blue Cafe guysku. Sebab dah siap mandi-mandi apa semua tadi, kita pun balik. Okey guysku, kita bermula dari Turtle Point. Tempat ni memang port ramai bot berhenti guysku. Untuk snorkeling, korang tengoklah. Air dia memang sangat-sangat jernih guysku. Lepas tu angin pula sempoi-sempoi. Lepas tu bunyi enjin pun enjin Yamaha 60 horsepower guysku. Jadi bunyi dia memang padu. Jalan dia steady guysku. Dari sini nak ke Ocean Blue. Dari sini kita nak pergi ke Ocean Blue mungkin ambil masa dalam 10 ataupun 15 minit lah. Tergantung pada cuaca guysku. Korang tengok saya tengah mandi. Gambar dek? Hero saya. Okey guysku, sepanjang laluan kiri dan kanan penuh pemandangan yang indah guysku. Alik ni pemandangan bot. Nampak tu? Bot snorkeling. Alik ni Coral View guysku. Nampak? Tu resort. Lepas tu ada Boyland guysku. Perjalanan ni bukan sekedar nak ke destinasi, tapi perjalanan tu sendiri dah terlalu satu pengalaman lah bagi kita guysku. Bot lalu kawasan ni guysku sebab dia ada Boyland. Kena lalu pun ni. Lepas tu jadi ada ombak, angin sepoi-sepoi. Jadi kat sini ombak tak terlalu kuat guysku. Ombak manis-manis macam tu. Tapi tetap kena berhati-hati guysku. Kadang-kadang time kita masuk ada orang snorkeling kan. Nampak? Jadi kita kena slow-slow guysku. Hero kita, abang. Okey, inilah laluan kita pergi balik dekat Ocean Blue Cafe, Pulau Perhentian guysku. So guna enjin Yamaha 60 horsepower 2 stroke dengan body 21. So are you ready? Adik, are you ready? Ready. Okay, let's go. Jom kita balik. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Nampak yang belah ombak. Dia. Liku ni sedap sekali lepeh ni. Sini. Kalau linear macam ni boleh lah lepeh. Shoo. Jadi daripada Turtle Point kita akan jumpa kampung nelayan dulu. Sebelah kampung nelayan baru Ocean Blue Cafe guysku. Okey guysku, sampai je dekat Ocean Blue Cafe. Nampak bot kita parking je dekat sini guysku. Jadi sampai je dekat Ocean Blue Cafe memang rasa puas guysku. Cafe ni memang terkenal dengan view cantik guysku. Korang tengok view. Suasana memang santai guysku. Sebab apa korang duduk sini, korang mandi dekat sini guysku. Lepas tu korang tengok ombak. Tengok air biru dengan mata. Kadang-kadang ada jugalah pelancong-pelancong daripada luar terkejut sebab dia tak sangka dekat Malaysia ni ada Ocean Blue Cafe dengan view macam ni guysku. Sebab apa? Sebab saya boleh duduk dekat sini, yang ada family ke apa, dia anak-anak dia orang boleh mandi depan ni guysku. Nampak? Air memang clear water guys. Korang tengok ni, coral. Memang sangat-sangat cantik guysku. Itulah perjalanan kita daripada Turtle Point sampai dekat Ocean Blue Cafe guysku. Okey. Kalau korang datang dekat sini guysku, korang tolong singgahlah dekat Ocean Blue Cafe guysku. Saya memang sangat sarankan lah.
Lepas tu bila korang lalu macam tadi tu, ikut laluan yang saya pergi tadi, memang sangat-sangat tenang dan bebas guysku. Okey. Jumpa lagi di video seterusnya guysku. Jangan lupa follow, like, subscribe. Okey. Jumpa lagi di next video guysku. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. View. Nampak. Dia Ocean Blue Cafe ni guysku. Berdekatan dengan Alunan Resort, Villa Mas Resort, baru Ocean Blue Cafe. Meja kayu macam ni guysku. Korang duduk kat sini, view kat depan ni. Nampak?